Mana pokok-pokok, burung, kotornya sungai ini. Ya Allah, banyak ikan mati. Siapalah punya kerja ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itulah dunia yang sedang kita cipta. Dengarkan bisi suara kecil dari bumi yang sedang menangis. Alam amanah kita. Demikianlah tajuk tazkirah Amirah. Alam tu apa ya kawan-kawan? Alam tu semua ciptaan Allah. Macam sungai, bukit, pokok, udara dan banyak lagi. Kita ni pemegang amanahnya, jaga dan pelihara. Siapa tinggal kat kampung? Sama dengan Mira. Kalau malam bunyi cekerik, katak, pagi pula sejuk. Salat subuh. Tapi semua tu akan lenyap sekelip mata kalau kita tak bijak pelihara dan pelihara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerosakan setelah Allah menyediakan kebaikannya. Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini jelas menyatakan Allah telah menyediakan sebaik-baik tempat untuk hamba-Nya. Jaga, jangan dirosakkan. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Saudara kita, suku asli Temiang di Pusana Lipis Pahang. Dulu, penduduk di situ kerjanya cari rotan, madu, herba dan ikan di sungai. Tapi sekarang, semuanya musnah akibat penebangan hutan besar-besaran. Sungai jadi keruh, pokok rosak, binatang semua lari. Habis punca rezeki orang kampung. Tok Batin kata, sungai ni mati, hutan ni penuh. Sungai dah mati, hutan dah hilang. Kesian Mira dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dunya hulwatun khutiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah dan Allah jadikan kamu khalifah di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan, seorang sahabat Rasulullah SAW memiliki sebatang pokok kurma yang dahannya menjulur ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Akibatnya daun kering yang berguguran mengotori masjid. Baginda lantas menyatakan hasrat untuk membeli pokok kurma itu dan menggantikannya dengan pokok kurma di syurga. Nampak tak kawan-kawan? Baginda mengajar kita tentang pentingnya kebersihan dan penjagaan alam sekitar sebagai tanda iman dan akhlak kita sesama makhluk. Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Setiap langkah kecil adalah harapan besar untuk bumi. Kerana alam amanah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.